Filem The Amateur. Filem ni mengisahkan tentang seorang lelaki yang korang nampak noob, nampak nerd je, tapi boleh membunuh orang tanpa dia membunuhnya. Macam mana tu? Tapi adakah filem ni betul-betul best? Okey, filem The Amateur ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki tau, iaitu Charles Heller. Dia bekerja dekat CIA lah, dan dia bekerja dekat bahagian data, analisis data, buat coding apa bagai itulah, bahagian teknologi ni, yang dia duduk menghadap komputer je kerja dia. Dan dia ni seorang yang sangat-sangat noob, nerd, dan memang tak lasak langsung lah. Maksudnya kerja dia tu menghadap komputer je. Dan dia ada seorang isteri, guys. So, dia ni sayang-sayang dekat isteri dia tau. Tapi, one day tu, nak dia cerita, boom guys, isteri dia mati sebab kena bunuh dekat pengganas tau. So, benda tu buatkan dia tertekan, nak marah sangat dan tak terkawal tau. So, dia pun ambil keputusan, dia ugut dekat tempat dia kerja tu, CIA tu, bos pada dia ni, dia ugut bos dia tu nak sebarkan satu data sulit yang mengatakan bos dia ni dah melakukan sesuatu kesalahan lah, sebab dia bekerjasama dengan pengganas tau. So dia ugut bos dia. Dia cakap kat bos dia, kalau kau tak ajar aku cara nak bunuh orang, nak buru pembunuh bini dia tu, dia akan sebarkan benda tu. Tapi bos dia dekat CIA ni pun apa lagi, gelabah lah. Dan dia pun bagilah Mamat tadi ni, si Charles tu, untuk belajar macam mana nak jadi ejen dekat lapangan. Tapi masalahnya Charles ni memang sangat-sangat dia nak cakap macam mana, ajar macam mana sekalipun dia takkan boleh untuk bunuh orang. Tak ada benda ganas ni memang tak kena dengan dia, memang tak boleh. Tapi dia ada satu kepakaran dia dengan IT, teknologi tu. So dekat sinilah dia mula gunakan kepakaran dan kemahiran dia ni untuk buru semua penjahat-penjahat yang dah sap isteri dia tu, dan dia bunuh dengan cara yang kejam tanpa dia bunuh dia. Yang tu macam mana korang kena tengok sendiri. Sebabnya dia setting perangkap, dia buat setup perangkap guna teknologi lah, macam-macam lah, yang kadang-kadang korang tak terfikir pun dia boleh buat perangkap tu tau. Tu yang best dalam filem ni, guys. Dan aku suka macam mana lakonan Rami Malek ni memang macam gini. Dia pemenang Oscar kot kan, memang power lah lakonan dia. Kita boleh tengok macam mana depressnya dia sebab kehilangan isteri ni, dan dalam dia tak mampu nak sap sendiri penjahat tu, tapi dia ada benda yang brilliant yang dia buat, menyebabkan kita wow, terkejut tau. Even filem ni dia rasa agak draggy dan lambat sikit penceritaan dia tu, tapi still wow bila dia sap geng-geng penjahat tu tau. Cumanya aku tak best dekat ending. So, kalau korang minat filem ejen perisikan yang lain daripada yang lain, korang semua kena tengok guys filem ni dekat wayang sebelah korang tahu. Dan rate aku untuk filem The Amateur ni, aku boleh bagi 8/10 guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem The Amateur ni if korang dah tonton. Okay? Jom.